Selepas beberapa hari menjadi perhatian di London, akhirnya Bella Astilah dan Syed Saddiq dilihat sudah kembali ke Malaysia. Namun, kepulangan mereka kali ini bukan sekadar menandakan berakhirnya perjalanan di luar negara. Sebaliknya, ada satu demi satu perkara yang membuatkan peminat kembali bercakap mengenai pasangan ini. Bella sendiri berkongsi bahawa beliau telah selamat tiba di Kuala Lumpur. Apa yang lebih mencuri perhatian, tidak lama selepas itu Bella terus meluangkan masa menemani Aiden menjalani latihan bola sepak. Ramai yang tersenyum melihat momen tersebut. Ada yang berkata, seronoklah Aiden dan Ara memidah balik. Bagi peminat, walau sesibuk mana sekalipun, Bella tetap mengutamakan anak-anaknya. Tetapi, di sebalik perkongsian itu, ruangan komen pula dipenuhi gelagat netizen yang mencuit hati. Ada yang berseloroh, kalau saya baru balik dari Terengganu ke Kuala Lumpur pun dah penat, tak sabar nak baring. Ini Bella baru balik dari London, terus teman anak training. Komen itu mengundang gelak tawa ramai dan pada masa sama membuatkan peminat kagum dengan semangat Bella. Namun, bukan itu sahaja yang menjadi perhatian. Masih ramai yang mengaitkan perjalanan mereka di London dengan pelbagai spekulasi. Lebih-lebih lagi apabila ada kenalan dan rakan mereka yang meninggalkan ucapan awal buat pasangan itu, sehingga ada peminat mula tertanya-tanya sama ada ia sekadar gurauan mesra atau petanda sesuatu yang lebih besar bakal diumumkan. Disebabkan itulah, ruangan komen kembali dipenuhi doa daripada penyokong base. Ramai berharap segala urusan Bella dan Syed Saddiq dipermudahkan dan jika benar ada berita gembira yang sedang dirancang, biarlah ia diumumkan pada waktu yang mereka sendiri pilih. Persoalannya sekarang, adakah kepulangan mereka ke Malaysia menandakan semuanya kembali seperti biasa, atau sebenarnya inilah permulaan kepada satu pengumuman yang sedang dinanti-nantikan oleh jutaan peminat? Apa pendapat korang? Tinggalkan komen di bawah.